Pucuk paus sedang merimbun, buah melaka di dalam raga. Buku itu khazanah bertimbun, ilmu dibaca menyala jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Nama yang diberi Puteri Isabella Sumaya binti Megat Faiz Arif dan berusia 14 tahun. Saya merupakan anak didik Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Syidah Masra 1 yang terletak di Petaling Utama. Kod sekolah saya ialah BEA 8659. Pada masa lapang, saya gemar memanfaatkan masa dengan membaca buku cerita. Hari ini, saya di sini bukan sekadar untuk berbicara, tetapi untuk berkongsi sebuah mutiara sastra yang cukup memberikan kesan pada jiwa saya. Buku yang saya baca ini merupakan sebuah antologi cerpen kanak-kanak yang membawa judul utama Ikhlas Berkorban. Untuk makluman hadirin, buku ini telah diterbitkan pada tahun 2025 oleh penerbit Pekan Ilmu Publication Sedan Berhad dan diselenggarakan oleh seorang tokoh yang tidak asing lagi dalam dunia penulisan, iaitu Hamidi Muhammad Yudin. Walaupun naskah ini memuatkan pelbagai kisah teladan yang menarik, perhatian saya hari ini tertumpu kepada sebuah cerpen yang sangat mendalam mesejnya, yang turut ditulis oleh penyelenggara buku ini sendiri, iaitu Encik Hamidi Muhammad Yudin yang bertajuk Subahat. Mengapa cerpen Subahat menjadi pilihan saya? Kerana cerpen ini bukan sekadar cerita tentang disiplin sekolah, tetapi ia adalah sebuah naskah yang menguji nilai kejujuran dan keberanian moral kita sebagai seorang insan. Cerita ini berpusat kepada watak Amin, seorang budak kampung yang sederhana dan jujur. Konflik bermula apabila Amin menyaksikan Rosdi, anak tok ketua kampung, membeli rokok di kedai Pakcik Rosli dengan alasan palsu. Kononnya untuk ayahnya. Amin tahu itu helas mata-mata. Keadaan menjadi lebih tegang apabila Amin semasa hendak mancing di tepi sungai, terserempak dengan Rosdi dan dua rakannya, Kamal dan Aziz, sedang merokok di bawah pohon besar. Apa yang menarik, Rosdi bukanlah rakan yang baik kepada Amin. Dia sering membuli dan mengejek Amin sebagai anak miskin dan anak kuli. Namun, di sinilah letaknya kekuatan watak Amin. Walaupun dia diejek, dia tidak membalas dendam dengan cara yang jahat. Dia melihat rokok itu sebagai pintu masuk kepada gejala yang lebih besar, seperti dadah, seperti yang sering dipesan oleh gurunya di sekolah. Kawan-kawan, kenapa tajuknya Subahat? Penulis ingin menekankan bahawa apabila kita tahu tentang satu kejahatan, tetapi kita memilih untuk diam, kita sebenarnya telah menjadi sebahagian daripada kesalahan itu. Kita bersubahat secara senyap. Amin tidak mahu menjadi hamba kepada ketakutan. Dia mengambil keputusan yang sangat sukar, iaitu melaporkan perkara tersebut kepada ayah Rosdi, Tok Akub. Amin melakukan ini bukan kerana benci, tetapi kerana dia sayang akan masa depan rakan sekelasnya. Dia mahu mereka sedar sebelum terlewat. Melalui buku ini, kita dapat belajar 3 perkara besar, iaitu kejujuran, kesan akan sebaya dan tanggungjawab komuniti. Rakan-rakan sekalian, buku Subahat ini adalah cermin bagi diri kita. Adakah kita ingin menjadi seperti Amin yang berani atau kita ingin terus menjadi penonton yang bersubahat dalam senyap? Sebagai penutup, saya ingin memetik satu pesanan. Sahabat sejati bukan yang sentiasa membenarkan kata-kata kita, tetapi yang berani membetulkan kesilapan kita. Jadilah seperti Amin, berani kerana benar. Sekian saja bicara buku saya. Terima kasih.